Assalamualaikum dan hai semua. Saya Anissa dan saya Anis. Kami berdua bersama anda dalam liputan khas Evobus Majlis Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan bersempena Dekad Bahasa Kebangsaan dan Peta KPM 2025. Hari ini merupakan hari yang kedua sambutan. Semalam, pelbagai acara yang dipertandingkan. Dan hari ini, tujuan kita pastinya ada pada nyanyian lagu rakyat. 9 pasukan hebat telah mempersembahkan kreativiti mereka dengan penuh semangat. Lagu rakyat ini sebenarnya kaya dengan budaya dan sejarah. Ia bukan sekadar hiburan tetapi menjadi cermin identiti bangsa kita. Betul tu, dengan irama yang dekat di hati dan lirik yang syarat dengan nasihat, lagu rakyat dapat menghubungkan generasi lama dan baharu. Setiap lagu ada kisah dan pengajarannya yang tersendiri. Hari ini kita dapat lihat berbagai gaya persembahan. Ada yang penuh tradisi dengan pakaian klasik. Ada juga yang lebih segar dengan gaya moden. Paling penting, semua pasukan dapat membuktikan bahawa warisan itu masih hidup, masih segar dan boleh terus dinikmati oleh masyarakat kita. Alah maju, masih maju. Warisan rakyat berjiwa marga, menjunjung warisan segenap warga. Kami juga sempat bertanya kepada pengunjung yang hadir. Lagu rakyat mana yang paling dekat di hati mereka? Putri Santubong, Putri Sejinjang, Rasa Sayang dan juga lagu Anak Itik Tok Uwi. Putri Santubong. Itulah lagu Walinong Sari. Kat ni Joget Pahang lah. Lagu yang paling dekat dengan hati abang sekarang Walinong Sari. Menarik kan? Setiap orang ada kenangan masing-masing dengan lagu rakyat. Dan tibalah masanya saat-saat yang paling dinanti-nantikan. Tempat ketiga dianugerahkan kepada pasukan Gemersik Warisan dari Kolej Matrikulasi Labuan. Naib Johan disandang oleh Nada Sakti Nusantara dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Dan diumumkan johan pertandingan nyanyian lagu rakyat dinobatkan kepada pasukan Sunduvan Digaya dari Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Dipersilakan. Pertandingan ini bukan sekadar menghiburkan tetapi mengingatkan kita bahawa warisan seni dan bahasa perlulah dipelihara. Saya Anissa dan saya Anis. Terima kasih kerana bersama kami dalam liputan Evobus pada kali ini. Jumpa anda dalam episod yang seterusnya. Hidupkan impian. Bye! Peta KPM 2025 nyanyian lagu rakyat.